1 gram dan 1 dinar. Sama ke? Ramai yang keliru. Tapi sebenarnya ada beza yang besar. Walaupun kedua-duanya emas, 1 gram dan 1 dinar berbeza dari segi berat, gram dan harga. Kalau kita faham beza ni, barulah kita boleh buat keputusan dengan bijak. 1 gram ni berat dia cuma 1 gram. 1 dinar pula berat dia 4.25 gram. 1 gram ni biasanya dalam bentuk gold bar kecil. Tapi 1 dinar berbentuk shilling emas. Harga pula 1 gram ni harga dia sekitar RM530. 1 dinar ni pula harga dia RM2,000. Kalau nak beli emas di Public Gold, ada 2 cara. Yang pertama, outright purchase. Bayar penuh dan terus dapat emas tu. Yang kedua, account emas gap. Simpan emas sikit-sikit. Bila cukup gram, kita boleh keluarkan 1 gram ataupun 1 dinar macam ni. Mudah kan? Ada charge upah untuk setiap item yang dikeluarkan. Dan emas akan dipost terus ke rumah kita. Nak mula simpan emas dengan cara yang mudah? Jom saya bimbing. Klik link di profil, hubungi saya sekarang. Saya akan bantu tuan-puan sampai jadi kaya dengan emas.